Ni kejadian dia dekat Genting. Genting Highland. Okay. Genting Highland je. Tapi aku rasa korang boleh bleep kot nanti kawasan ni. Okay. Okay. Basically kita orang pergi. Ni Kau macam lambat je. Aku dah cakap je baru kau tik. Okay, alright. Macam ni. Ni masa ni kita orang memang masa tu kita tahulah tempat tu memang tempat di mana orang main judi, kalah, bunuh diri. orang bunuh diri dekat situ. Yes. Jadi kita orang pun macam buat satu challenge. Okay, jom kita pergi naik atas ni, kita pergi tengok betul-betul bilik dia. So kita orang pun naik Genting malam tu. Malam tu tidur apa, kita tidur kat tempat lain. So kita orang dah masuk, letak semua barang apa semua. Lepas tu kita bawa kita punya kamera, kita naik kereta, kita pun start. Pam. Pergi tempat tu. Pergi tempat tu. Okay, tempat tu kalau sekarang korang pergi, dia dah ada mat dah dekat bawah tu. Dah ada kedai semua dah. Yes. Tapi dulu tak ada. Dulu sunyi. Tebiar gila. Sunyi gila. Kita orang pun naik dekat atas tu, sampailah kita orang jumpa bilik yang betul-betul orang bunuh diri dekat situ. Itulah startnya cerita kita orang. Oh, macam mana hang tahu tu bilik yang orang bunuh diri? Okay, kita orang dah kaji. Kita orang dah kaji bilik berapa, tingkat berapa. So kita orang pun pergi memang jumpa bilik tu. Sebelum nak masuk kita nak masuk bilik tu, Bismillah bilik lah. tu memang dah seal tau. Tak bismillah agak masa tu. Tak boleh. Jujur cakap lah. Tengah sasau. Jujur cakap lah. Memang nak tengok lah. Kan? Bilik tu memang tengah seal lah. Memang like literally ada pangkah macam ni apa semua. Tapi dia ada satu lubang. Dia ada satu lubang. Okay. Aku pun macam, tengok lah daripada lubang tu. Tengok dalam tu memang gelap lah. Dia tak ada lampu, tak ada apa. Memang dah usang apa semua kan. Aku pun tengok, aku macam, macam mana nak masuk ke tak nak? Nak masuk ke tak nak? Mamat ni, Iman ni, aku tengah fikir nak masuk ke tak nak, tiba-tiba aku dengar pom. Dia dah tendang, dia dah masuk. Aku dah masuk dah. Dia dah tendang pintu tu, dia dah masuk. Wan, dah sampai sana Wan. Kau bersusah payah daripada bawah kan? Lari daripada guard kan? Lepas tu naik. Okay, lift dia naik pakai access card. Kita kena jadi macam lokal, faham tak? Berpura-pura jadi macam lokal, masuk dengan orang lift. Sampai tingkat tu apa semua kan? Dah sampai sana, member boleh fikir. So kau fikir apa lagi ni? Aku fikir, aku cakap, jap. Masuk je dia cakap. Kan aku cakap, relax ajak kan. Fikir dulu. Aku dah fikir lah, ini aku kalau masuk ni, kalau ternampak ke tiba-tiba orang gantung ke apa kan. Mampu ya kita. Kan. Tiba-tiba aku dengar itu. Aku pusing belakang tengok dia dah tendang siut. Tendang dulu, masuk dulu. Masuk dulu baru cerita kan. Cakap kalau dah tendang, apa yang ada kat dalam pun kita tendang lah kan. Okay, masuk. Pam, on camera. Boom. Masuk. Okay. Bilik tu Besar. bilik besar. Kondo kan. Dia actually dia kondo lah. Besar kondo lah. Dia kondo. Dia sebenarnya cantik tempat tu. Tapi disebabkan terlampau ramai orang bunuh diri, orang jadi takut. Orang jadi takut tau nak masuk dekat situ. Jadi kita orang pun masuk. Masuk je, memang bau bangkai dah terus. Bau bangkai Terus bau bangkai. Kau masuk bilik je dia macam bau yang strong gila. Strong lah. Memang strong bau bangkai. Bau bangkai. Aku pun masuk. Aku macam okay. Tapi kalau dalam footage nampak ada orang gantung, memang nice lah aku cakap kan. Janganlah. Ya. Kalau ada orang gantung memang nice lah. Kita memang tak nak nampak. Tapi kalau nampak okey Tapi lah. kalau nampak okey lah kan. Macam tu lah. Okay. Masuk. Kita orang pun masuk. Mula-mula pergi dekat hall dia. So boleh tengok keadaan orang tu. Okay, dia orang tak kemas tau. Like literally dia orang ambil mayat tu, rasanya bilik tu dia orang biar je macam tu. Makanan last meal orang tu kita nampak. Ada air lagi. Faham tak apa yang dia masak dekat situ? Makanan tak habis tapi dah lama. Faham tak? Dah berkulak semua. Ada pula dekat cuci. situ. Tak ada orang cuci. Dia macam terus seal bilik tu. Pom dah. Macam tu ya. Macam tu je. Ya. Lepas tu masuk tu baru hall. Baru hall. Okay, kita orang masuk. Pam, dia punya dapur. Dia punya dapur. Okay. Aku pun masuk. Aku masuk. Aku tengok dekat hall tu, dia punya sliding door tu dia dah buka tau. Lepas tu angin kan macam tu kan. Tak tutup kan. Dia macam hujan panas, pintu tu terbuka.
Ui. Kita buka je. Terbuka je. Okay. Relax. Ha. Okay. Tiba-tiba dia daripada belakang tangan dia macam ni dekat aku. Man. Cakap, Fahal, aku pusing belakang, kau nampak apa? Kau tahu aku nampak apa? Ui. Kau tahu aku nampak apa? Nampak apa? Aku nampak ada orang tengah gantung kat atas tu. Orang tergantung. Sumpah. Wan, kau tak percaya Wan. Okay, kita orang pergi 3 orang tau. Okay, Okay, sebelum tu kita rewind sikit balik. Yang masuk bilik tu hanyalah aku dengan Sharkman je. Sebab yang Kai tu dia duduk kat pintu. Sebab okay, Kai ni dia dah daripada awal dia macam tak sedap hati. Oh. Dia dah dapat rasa. Dia macam ada seorang member dia memang dia memang Lemah semangat ah. dia lemah semangat Dia sikit. dia lemah semangat sikit. Dia macam kau lah sekarang cerita. Ya, okey. Aku okey. Okay. Okey, lepas tu? Okay, kau dengar? Ha. Dia duduk dekat depan pintu. Okay, kita orang pusing tu, kita orang bukan nampak orang yang bunuh diri tu. Kita orang nampak member kita yang tergantung tu. Macam tu. Menyerupai member kita orang. No. Ah. Oh, maksudnya hang pergi tempat tu, Ha. hang nampak orang bunuh diri. Orang tu adalah member hang. Member aku yang tak masuk tu. Kai. Ha. Lepas tu, okay, bila kau dah pusing, kau nampak benda macam tu, kau akan kelang kabut gila punya lari. Kau, okay, walaupun kau berani, macam mana sekalipun, kau nampak kau akan terkejut gila. Sebab member kau punya muka. Memang kau lari keluar. Oh. Okay. Masa tu kita orang tengah record tau. So, masa yang kita orang pergi tu, kita orang tak ada kamera yang mahal apa semua. So, kita orang akan pakai GoPro sebab senang. Senang nak selit. So, tak guard bila nampak, kita boleh sorok. Sorok kat mana-mana. Faham tak? So, kita buat GoPro. GoPro tu boleh jatuh time tu tengah kelang kabut. Dia mengelupur datang, hantar. Aku ada GoPro dekat charge strap tu. Charge strap tu patah jatuh. So, footage tu ada dalam GoPro tu. Sebab kita orang lepas lari tu keluar, memang terus keluar. Tak naik langsung dah. GoPro tu ada dalam bilik tu. So, siapa-siapa yang dapat pergi, masuk, korang akan jumpa footage tu dekat GoPro tu. Kalau siapa-siapa yang berani lah. Siapa yang dapat lah. Siapa yang berani, Siapa yang dapat lah. korang boleh pergi lah, masuk dalam bilik. Aku rasa susah nak dapat. Susah nak dapat sebab last kita orang naik itu pun memang dah last lah. Memang okay, sebab kita orang last masa kita orang turun tu, memang guard semua dah tahu lah. Ada orang dah pecah masuk dekat tempat ni. Semua tengah cari. Sebab okay, kalau kau cerita aku seorang je nampak Wan, tak masuk akal. Bila aku cakap dengan dia, aku panggil dia tu, dia pun nampak, maksudnya dalam kamera pun nampak. Faham tak? Sebab aku pusing tu dengan badan. Tapi kalau benda macam tu, aku dah tak sempat nak tengok kamera tu dah. Sebab aku tak boleh nak flashback. Benda tu patah jatuh kat situ. Faham tak? So hang nak check balik footage tu ada tak ada pun hang tak sempat tengok pun dah. Tak sempat tengok pun. Tak sempat tengok, tak sempat tahu pun hang ikut ke tak. Faham? So benda tu, siapa yang dapat masuk dalam tu, dia jumpa, memang rezeki kau lah. Kau dapat footage yang rare gila.